Kau sampai 2. Tak apalah. Walaupun Boleh buat 5 air kata. Kalau tu. Air satu, Maggi Dia- satu. Mula-mula line up berapa orang? 10. 8. Lepas tu ni sekarang kat tempat kejadian 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni saya akan melakukan ekspedisi bersama rakan-rakan yang lain di Bukit Madeh, Gombak, Selangor. Jadi ini adalah kali pertama saya hiking di sini. Nak teroka tengok macam mana bestnya, orang kata best Bukit Madeh ni. So tengok video saya sampai habis. Untuk hiking di Bukit Madeh, parking di bawah ni memang luas kat sebelah tanah perkuburan Gombak. So let's go. Mari kita mulakan hiking di Bukit Madeh, Gombak, Selangor. Bukit Madeh, Gombak, Selangor. Bukit ini berketinggian sekitar 518 meter dari aras laut dan jarak pergi balik mengambil masa 11.7 km dengan anggaran masa 5 ke 6 jam. Bukit Madeh sebenarnya dah lama dikenali dalam kalangan komuniti hiking tempatan. Walaupun tak begitu popular macam bukit-bukit lain di Selangor, pemandangan dari puncak memang cantik dan puas hati. Ramai yang tanya, sesuai ke untuk beginner? Bagi saya, kalau baru nak mula hiking memang boleh cuba, tapi kena bersedia sebab ada beberapa bahagian yang agak mencanak. Pace kena jaga, jangan terburu-buru. Yang bestnya Bukit Madeh ini ada beberapa pilihan laluan. Kali ini kami pilih masuk melalui laluan Gombak. Jadi kalau korang nak cari pengalaman hiking yang santai tapi tetap mencabar, Bukit Madeh memang antara port yang boleh masuk dalam senarai. Jom kita mulakan pendakian. So, dekat sini memang mesti kita ikut, kita jalan tanah orang. Ada rumah Puncak Kasarai kat belah kiri. Sini nak ke bukit tak silap jalan lain lah, ke Bukit Madeh. Dia ada dua jalan, sini ke Puncak Kasarai. Setakat 500 meter memang dia bagi jalan balak dulu. Okay. Ya, laju. Kita nanti jumpa kat tengah. Ada dua jalan, ada dua cabang. Ke kanan kita nak menghala ke Seri Gombak Loop ECRL Trail kat belah kanan. Belah kiri kita nak ke Bukit Madeh. Mari kita teruskan perjalanan. Setakat 1 kilo ni, 1.3 kilo, setakat ni jalan dia bagi jalan balak lah. Belum pacak lagi. Tak tahulah Bukit Madeh ni mestilah dia ada pacak kan, tapi setakat ni belum lagi. So, jam menunjukkan pukul 8 suku. Keadaan dah mula panas. Dah mula panas guys. So, jarak mungkin daripada checkpoint ke puncak dalam 11 pergi balik dan 11.7 lah lebih kurang. Ini anak daripada ni. Apa dia nak tuju bukit tu? Belah kiri ni? Ni. Nanti kita akan ujung nanti kita akan keluar dari sini. Oh. Okey. Singan dia tu nanti akan dari sini balik. Jadi loop lah. Oh, air terjun Kau ikut aktif sama orang. 7 puteri mengalir ke kiri. Okey. Ada 7 puteri kat situ. Ada 7 puteri. Okay, dekat sini dia ada dua jalan. Jalan susul masuk Kampung Lebah Matang Kalam. bang. Betul ada air tu. Tengok dia ada jual apa? Macam-macam. Askem ada buah-buahan ada. Oh, ada jual air. Bayar online transfer. Okey. Let's go. Dekat sini kita akan jumpa dua jalan. Ke kiri dengan ke kanan. Ke kanan mengalir ke Bukit Madeh via Seri Gombak. Kalau kat belah kiri ni Bukit Madeh via Buluh Akar. Dia ada dua jalan. Ada dua track. Okey, kat sini pun dia ada dua jalan.
Kenapa? Aku naik 4x4 dari sini. Oh. Lalu atas. Tak di sana. Wah, video bang. Video. Dari mana bang? Dari mana? Kota Damansara. Oh, dekat. First time nak luncur kat atas. Oi, mantap. Setakat 1.89 kilo. Lagi Malim. Malim macam penat eh. Nah, Malim. saya tunggu sini ya. Tadi ke kiri tu jalan ke mana Batu? Tak perasan. Oh. Yes. Nak ah. Dia dah start macam. Member dah kat depan. Laju dah. Apa pun? Panabalan. Penabalan. Panalaban. Pandalapan. Sampaikan. Syamil lah ni. Sampaikan 800 tu dah turun. Nak. Diam. Okey. Okey eh. Baik. Gemuk tak ada. Tak ada yutannya kan. Tak ada. Tapi yang gemuk tak nampak. Tak ada gemuk. Kan? Ni gemuk. Taklah, ini fit. Oh. Tak nampak pula. Tak nampak ah? Ada? Ada bawa kipas tak? Sambil nak makan ubat. Ubat tak makan? Tak ada makan satu. Dia bagi ubat siapa Fatah? Ada kan? Dia bagi ubat telan ni. Kami berehat sekejap. Asal jadi Kat sini ah itu. Depan sikit. Waktu kena tu. Kencing kat sini. Air dia kering kan? Dekat sini hutan dia terdedah sikit. Maksudnya dia tak ada, orang kata apa, ditutupi dengan pokok-pokok kat atas. Jadi bila masuk pukul 8 ke atas tu dia dah start panas kan. So bahang lah kat situ. Sebab tu disarankan pada semua yang nak naik ke Bukit Madir, standby lah pakai topi, bawa sunblock ke yang sesuai, supaya waktu panas tu tak terasa sangat. Alhamdulillah setakat ni nak masuk 3 kilo. So far ok je, tak berapa pacak sangat. Cuma track dia agak jauh dan berlecak sebab dia jalan balak.
Tadi pun hujan, so dia memang licin. Tapi kepada korang yang nak pergi sini, sini hutan dia tak, orang kata apa, pokok-pokok dia tak tutup sangat kat atas kan. So disarankan untuk bawa topi ataupun pakai sunblock untuk elak daripada kena panas. Okay. Oh, ada lah ni. Tempat ni lapang ya, panas. Okay, nampak tak guys kat sana? Kalau tak tutup dengan kabus tu, nampak tu KLCC, bangunan TRX, bangunan apa tu? Tu Abdul Razak ujung tu, Menara KL. Sebab tu ramai yang nak pergi awal pagi. Bila pergi awal pagi ni dia akan nampak, kalau tak ada kabus tu lah, akan nampak lah view yang cantik kat atas tu. Okay, nak ke puncak lalu kiri. Sek ni tak pastilah non ke mana. Toki tanah ni. Toki tanah sini? Pak Kuk. Let's go. Bawa kopi kan, yang ada filter tu. Kopi filter. Dia macam letak kopi dalam tu, tapi macam mahal. Tu baju dia dulu. Dia yang sebelah tapi yang sebelah. Selama kamu menjaganya mu. Menjaganya mu apa kau? Bila mu ada mu, tidak akan ada mu. Ni tempat babi berkubang, babi hutan. Oh, Ya, je. Ya. Ni tempat dia lah ni. Profesor lah ni. Tadi profesor. ini ada tempat sesuai tak? Ada? Air. Weh, itulah nak basuh air ke? Rongit ni dengar tak guys? Ada air terjun. Sumpah sini boleh mandi tu. Harai je. Laju malam kita. Bila dah masuk 4 kilo ni, jalan nak menghala ke puncak ni dia sangat kecil. Okey, sangat kecil jalan dia.
menyelusuri akar-akar. Point dengan Bukit Madi lain lah. Lain. Bukit Madi tu depan tu berpuncak. Bukan, viewpoint tu tempat view ke. Ada video, jangan risau. Boleh macam pokok ulu, banyak pokok ulu yang tumbang. Okay guys, so kita menghala ke viewpoint dulu. Ni belum sampai puncak. Ini baru viewpoint 500 meter sebelum nak sampai puncak. There's oh, sini pot diorang lepak. Second lah, bukan lah. Puri ayam ke? Okay lah, jangan tu. Tak sabi ni. Alhamdulillah sampai juga ke Bukit Madi puncak. Okey. Gila. Lepas ni kami akan turun laluan yang sama. Sepatutnya ada satu lagi laluan nak turun menghala ke air terjun Tujuh Puteri. Menghala ke sana. Tapi disebabkan kawan kami ada injek kat belakang, kami kena patah balik. Daripada viewpoint ke sini dalam 200 meter lah. Lebih kurang, kira dekat juga. So kita lihat dulu. Kita masak kita bayar masak shabu-shabu. Kita dah buang dulu ni. Patut kau tak ada minyak nanti.
tambah minyak. Tak boleh bawa dia nyakut. Untuk aurat si kami kembali. Lepas selesai pendakian, kami ambil keputusan untuk turun menggunakan perkhidmatan 4x4 oleh Pak Akub sehingga ke Masjid Gombak Utara. Memang lega sebab dapat rehat sekejap selepas seharian trekking. Yang duduk dalam hutan. Nanti kita share. Penginapan dia. Oh, jauh jalan ni. Jauh jalan kena belah tiru anak. Oh, Akbar. Jaga muka ya. Ini kalau naik beza habis. Habis. Ada sampai sini aja. Kat kubur tu kau dah kubur dah. Jaga muka yang keluar ni. Okey. Hotan. Tengok. Terima kasih Pak Akub eh. Okay guys, so kita dah sampai ke bawah. Tapi kali ni kita turun tempat lain. So kita akan pakai 4x4 juga untuk pergi ke checkpoint. Alright, selesai pendakian kami di Bukit Made. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Sampai sahaja di masjid, perjalanan diteruskan dengan menaiki jentera 4x4 bomber yang membawa kami kembali ke checkpoint permulaan. Alhamdulillah, selesai sudah misi kami hari ini. Penat memang penat, tapi pengalaman dan kenangan yang dibawa memang sangat berbaloi.